Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan tinjauan cuaca kita pada petang ini dengan melihat status cuaca panas bagi rantau negara kita. Terkini sebanyak 8 kawasan masih berada pada tahap 1 berjaga-jaga dengan suhu harian maksimum boleh mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Ia merangkumi kawasan Kota Star, Padang Terap, Sik dan Baling bagi negeri Kedah, Tanah Merah, Pasir Mas, Machang negeri Kelantan, juga di bahagian Maran untuk negeri Pahang. Bagi mengetahui keadaan semasa cuaca rantau negara kita, kita ikuti pula paparan imej gemerada. Petang ini, Alhamdulillah, hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan. Hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku di negeri Johor dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Bagi Malaysia Timur pula, hujan berserta ribut petir masih lagi berlaku di kebanyakan tempat di negeri Sarawak, juga di pedalaman negeri Sabah. Ia dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Bagi tinjauan sebelah malam pula, Met Malaysia meramalkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak berada dalam keadaan hujan berserta ribut petir. Namun, ia lebih tertumpu di kawasan utara negeri Sarawak, juga di pedalaman negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku. Namun, ia lebih tertumpu di negeri Kedah, Perak juga Pulau Pinang. Segala informasi cuaca boleh didapati melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my, juga melalui laman media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, X, YouTube. Sebelum berpisah, kita ikuti dulu tinjauan cuaca untuk bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara IPU rantau negara kita. Sekian dahulu daripada saya, Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.